Abang-abang tahu tak, gearbox yang kerap jerking boleh disebabkan oleh bekalan voltage yang tak stabil. Jadi macam mana voltage yang tak stabil ni boleh menyebabkan gearbox jerking? Okey, jom saya terangkan. Okey, first, bila voltage kita ni tak stabil dalam kereta, ECU dan TCU tidak berfungsi dengan optimum dan menyebabkan sensor dan solenoid transmisi terganggu. Dalam masa yang sama, motor dan aktuator gearbox tidak menerima bekalan kuasa yang betul menyebabkan sistem pencucuhan dan pembakaran tak stabil. Kalau masalah ni tak diselesaikan, boleh menyebabkan kos penyelenggaraan yang lebih tinggi sehingga beribu-ribu ringgit. Jadi, kalau abang-abang nak selesaikan masalah jerking, masalah voltage yang tak stabil dalam kereta ni, abang-abang kena gunakan Voltex. Sebab Voltex ni menggunakan teknologi Smart Voltage Controller SVC untuk menstabilkan arus elektrik, memastikan ECU, TCU, sensor dan solenoid gearbox menerima bekalan kuasa yang konsisten bagi pertukaran gear yang lebih lancar. Dengan voltage yang stabil, motor dan aktuator gearbox bertindak lebih pantas, mengurangkan rasa sentap semasa pemanduan ataupun jerking. Alternator dalam kereta kita pula tak perlu bekerja keras sekaligus mengurangkan beban pada bateri dan meningkatkan kecekapan sistem transmisi. Pertukaran gear akan jadi lebih smooth, pemanduan lebih selesa, komponen lebih tahan lama dan kos penyelenggaraan gearbox abang-abang akan dapat dikurangkan. Nak guna Voltex ni pun senang, hanya plug and play. Biarkan 30 saat dan dah boleh jalan dah kereta. Jadi, jika abang-abang nak rasai gearbox yang smooth, pemanduan yang lancar, pick up cantik kereta abang-abang, dapatkan Voltex ni sekarang juga.